Hari ketiga di Seoul, kami bercadang nak pergi Nam Diamond Market, Myeongdong dan juga ke Han River. Macam dekat juga subway. Jang kami kat Seoul, kita orang guna Climate Card untuk 5 hari 18,000 won termasuk kad tu. Jadi murah dan convenient sebab all day pass. Nam Diamond Market dan Myeongdong 1 atau 2 stesen sahaja daripada hotel kami. Jadi dekat Nam Diamond Market tu, kalau nak beli souvenir ke barang-barang kat situ lebih murah lah daripada kat Myeongdong. Kedai Cik Kak Salmah yang famous pun dekat situ juga. Mana aku rasa saya aku. 없어. 아니야 있어. 이거 봐봐. 안 돼요. 아니 이리 와. 안 돼. Kami dah sampai Myeongdong dan sekarang tengah cari tempat makan sebelum pergi shopping. Kita orang nak makan kat Busan Jeep, Myeongdong. Busan Jeep ada 2, dekat Hongdae 1 dengan dekat Myeongdong 1. Lepas tu kita orang pergi Han River petang tu. Rupanya ada Seoul Spring Festival, jadi ramai sangat orang. Tapi saya cuba berbasikal jugalah. Basikal kat situ kalau sejam 1,000 won. 1,000 won dalam RM3. 온 세상이 나를 빚진 것 같이 슬프다가도 어느 날은 찢어지게 웃습니다. 우리의 우정은 늘 과하고 사랑엔 복수무책이고 가정은 뜨겁습니다. Lepas je pergi Han River, kita orang plan makan kat Yanggood dekat Gangnam pula. So Yanggood ni ada jual daging halal. Korean BBQ lamb, master kan? 안녕하세요. Betul. Kita orang rate sedap sangat-sangat. So boleh datang sini lah.